Assalamualaikum. Saudara. Boleh saya tahu tempat ni siapa punya? Saya bahagian ni tanah kosong ni sikit. Tak kisahlah ni. Ni. Bahagian ni. Ini saya punya. Ini saya punya. Oh, saudara punya. Saudara punya. Cantik. Boleh saya perkenalkan diri saya? Ni. Syarikat apa ni? Production. Oh, filem. Production apa ni? Lipas gunting. Filem apa? Dari rumah KL, rumah produksi KL. Okey. Untuk pengetahuan saudara. Saudara tak tahu ke? Sekarang kami tengah hebat. Tengah belayar filem di sini. Saudara tak tahu? Tak ada dengar apa. Kalau ada mesti dia panggil saya. Saya bukan handsome untuk jadi extra. Cukup handsome lah untuk jadi extra belakang. Boleh. Sekarang saya yang buat PM. PM tahu PM apa? PM apa? Bukan Perdana Menteri. Kalau kata Perdana Menteri pun saya tak percaya. Production manager. Saya cari lokasi. Sekarang ni, saudara, saya nak pakai tempat ni sebab ada babak-babak yang tertentu sesuai. Okey, Boleh. Free. ada manis-manis lah. Ada saya datang tempat saudara. Okeylah, boleh lah. Boleh lah. Kalau pakai 2 jam, saya minta bayar 2 jam, apa pakai free 3 jam. 5 jam lah. Kalau 5 jam saya 2 jam, free 3 jam. Nanti tempat ni sebelum dia ada datang buat syuting ke baju. Buat joget-joget. Tak pernah ni. Jadi produksi lipas gunting ni lah yang akan memecahkan gelang-gelang. Nama akan terpampang di. Tapi nak letak nama apa ni? Ini properti yang tempat ni. saya tak bagi nama lagi ni. Saudara. Apakah ini kawasan larangan jikalau saya nak? Selagi tak haram di sisi undang-undang, layan je. Boleh. Kalau gitu Boleh lah. Tapi jangan banyak sangat lah. Kalau takut rosakkan udara, apa ozon ke apa. Boleh lah. Petang tu boleh lah. Saya tak layan. Muka nak kekal handsome, saya tak layan. Ya, saudara, sekejap. Saudara, kita sebab sini kita nak bincang pun tak. Jom kita pergi cari kedai kopi. Boleh. Cari apa? Bincang. Kita bincang kat kedai kopi. Nak letak apa ni, harga mas kahwin. Jom. Alah, ambil sikit-sikit lah. Sehari 200 boleh ke? Tu warung sana jom. Okey. Saya bawa kereta. Nak. Tumpang saya boleh? Saya punya kereta di sana jauh. Tumpang saya. Apa itu? Nak sebelah? Itu jalan apa dikorek-korek. Semalam saya datang tak ada pun. Semalam saya datang mau cari tapi tak ada. Tak jumpa tuan. Sekejap lagi dia tutup balik tu. Dia macam tu. Jadi barang. Jauh sana. Okey. Nak. Nak pergi ikut jalan mana? Ni jalan lah ni. Jom. Kiri.